Simpan emas yang besar-besar ataupun yang kecil-kecil, mana lagi berbaloi? Jom kita tengok. First kali, kita kena faham tentang spread emas atau bahasa kampungnya susut nilai. Spread emas ni adalah perbezaan antara harga beli dan harga jual. Spread emas fizikal keluaran public gold antara 6 hingga 9%. Makin berat emas tu, makin kecil dia punya spread emas. Alright, jom kita tengok persen spread emas bagi setiap item emas public gold. Ini adalah persen spread untuk 10 gram gold bar sehingga 1 kilogram dan juga 1 dinar sehingga 10 dinar. Jadi sekarang kita akan tengok perbandingan 20 gram gold bar dengan 1 gram gold bar. Contohnya, saya beli 20 gram pada tahun 2022 pada harga RM5,268. Bagi 1 gram gold bar pula adalah RM278. Spread bagi 20 gram adalah 8%, manakala spread untuk 1 gram gold bar adalah 9%. Hari ni, harga 20 gram adalah RM8,989. Manakala untuk 1 gram gold bar adalah RM450. Contohnya, kalau saya nak jual 20 gram hari ni selepas ditolak spread, harga yang saya akan dapat adalah RM8,270. Kalau saya nak jual 1 gram gold bar, harga yang saya akan dapat adalah RM409. Jumlah keuntungan untuk 20 gram yang saya jual adalah RM3,721. Untuk 1 gram gold bar pula, keuntungan yang saya dapat adalah RM131. So, peratus keuntungan 20 gram gold bar dalam masa 3 tahun adalah 56.99%. Untuk 1 gram gold bar, peratus keuntungan sekitar 47.12%. Jadi dah nampak kan mana lagi untung? Jadi lagi berat emas tu, lagi rendah dia punya spread, lagi untunglah kita simpan emas. Dapat sesuatu? Baru nak belajar simpan emas? Boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow Wira Parapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!